Ni. Ketua PKR Kedah tu. Cakap dengan tak cakap semacam je. Ho he. Tak tahu dah kata apa. Lah ni duk ulas pasal ayat. Kononnya dia engineer. Pandai lah. Tuan-tuan sekalian, engineer ni, dia lantik kawan dia, nama seorang. Nama tak saya sebut lah. Jadi CEO Sada. Kawan dia. Saya tahu. Engineer ni, dalam Dewan Undangan Negeri, mula-mula saya jadi adun, 3 kali sidang, 3 kali saya tanya tentang bekalan air. Sekalipun dia tak pernah jawab. Tak pernah jawab. Saya tanya, Esko, adakah kerajaan berhasrat untuk menyambung konsesi AUI di LRA Pelubang yang dipegang oleh Vincent Tan? Saya tanya 3 kali. Tak jawab. Pasal apa? Dia tak berani buat keputusan. Saya, minggu yang pertama, kita ambil alih kerajaan. Tamat saja agreement perjanjian konsesi dengan AUI. Terus tamat sampailah ni. Tuan-tuan kawan ni, huhe ni, nak buat keputusan tak berani. They got no X. Orang Sikh cakap orang putih. Janganlah bagi betul sangat. Tak ada telok, tuan-tuan. Tak berani. Pasal itu tycoon besar. Pasal apa penting untuk menamatkan AUI? AUI menguasai 63% bekalan air terawat di Kedah. Dia menguasai 5 loji terbesar di Kedah. Dia menguasai konsesi selama 30 tahun. Telah menghisap darah daripada bekalan air 30 tahun. 63% air terawat kena beli kat dia. Kita beli kat dia 43 sen. Kita jual 50 sen. Untung 7 sen. Tirih setengah. Rugi sebakoi. Rugi. Dia ni rawat, dia cas. Ayat tu sampai ke tak sampai kepada pengguna, kerajaan negeri tanggung. Saya tanya 3 kali. Esko, nak tamatkan, nak sambung? Dia tak berani jawab. Takut ke tak takut? Dia takut kat siapa? Dia takut kat siapa? PKR ni takut kat tycoon. Dia takut kat orang kaya. Hari ni jadi kerajaan, kononnya nak bela orang miskin. Tuan-tuan, mereka ni pembela orang kaya. Di peringkat negeri, peringkat persekutuan, mereka bukan pembela orang miskin. Mereka berkawan dengan orang kaya. Pasal itu ketua dia, kempen pelihara, naik helikopter. Ada siapa di Malaysia yang naik helikopter masa kempen? Habaq kat saya. Siapa dia? Ada orang lain tak? Dia seorang je kan? Siapa taja helikopter dia? Orang kaya. Dia berkawan dengan orang kaya. Hari ini dia kata nak menoktahkan kemiskinan. Dia tipu.